Oleh itu, tujuan kita berada di sini adalah untuk membincangkan tentang isu ini. Sejak kebelakangan ini, isu buli sering menimbulkan perasaan bimbang dalam kalangan masyarakat kerana isu ini bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan pelajar tetapi juga mencemarkan imej sekolah sebagai institusi pendidikan yang selamat. Saya setuju dengan pendapat itu. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia juga, terdapat sebanyak 5,000 kes buli yang dilaporkan pada tahun 2023. Seterusnya, pada tahun 2024, kes ini meningkat sehingga 5,700 kes. Melalui laporan ini, angka ini menunjukkan peningkatan kes buli yang agak ketara dan memerlukan tindakan segera daripada semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Benar kamu kata, Hasha. Terdapat juga kajian yang telah menunjukkan bahawa terdapat seramai 1,000 pelajar yang terlibat dalam kes buli ini secara langsung maupun tidak langsung, sama ada sebagai mangsa, saksi atau pelaku. Oleh itu, perbincangan ini bertujuan untuk mencari punca kesan serta langkah pencegahan yang berkesan bagi menangani gejala buli. Pada pandangan saya, pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu punca utama berlakunya kes buli. Terdapat segelintir pelajar yang ingin menonjolkan diri, menyalahgunakan kuasa atau diterima oleh kumpulan tertentu. Akibatnya, mereka menjadikan pelajar yang lebih lemah sebagai sasaran. Dalam hal ini, nilai empati yang rendah dan dorongan untuk populariti menjadi penyumbang utama. Ya, saya bersetuju dengan pendapat anda, Chan. Namun, saya juga berpendapat bahawa keadaan keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang atau perhatian daripada ibu bapa cenderung untuk melampiaskan tekanan mereka kepada rakan-rakan di sekolah. Mereka mungkin berasa marah, terpinggir atau tidak dihargai, lalu mencari kawalan melalui tindakan membuli orang lain. Benar, pandangan kamu berdua memang tepat. Selain itu, pengaruh media sosial juga semakin ketara pada masa kini. Budaya mengejek dan menghina orang lain melalui media sosial menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Akibatnya, pelajar terbiasa dengan berkata kasar lalu menjadikannya sebagai tabiat yang buruk. Tambahan pula, tekanan akademik dan masalah kewangan keluarga juga dapat mendorong pelajar mencari jalan yang mudah seperti memeras ugut rakan untuk mendapatkan wang. Jelaslah bahawa faktor-faktor tersebut saling berkait. Maka, usaha pencegahan tidak boleh tertumpu kepada satu aspek sahaja, tetapi perlu melengkapi berbagai aspek seperti pendidikan, keluarga dan persekitaran sosial pelajar. Oleh itu, setiap pihak mesti memainkan peranan masing-masing bagi memastikan budaya buli dapat dibendung sejak awal lagi. Setelah kita memahami punca-puncanya, eloklah kita beralih pula kepada kesan yang timbul akibat perbuatan buli. Antara kesan yang paling serius adalah trauma emosi dan psikologi kepada mangsa. Mangsa berkemungkinan menjadi hilang keyakinan diri, berasa takut untuk ke sekolah dan sukar mempercayai orang lain. Ada juga mangsa yang mengalami penurunan akibat tekanan yang berpanjangan disebabkan isu ini. Pada pendapat saya, buli juga akan menjejaskan prestasi akademik dan sosial pelajar. Sebagai contoh, mangsa akan berasa takut untuk ke sekolah. Hal ini menyebabkan mangsa sering ponteng sekolah, hilang fokus di dalam kelas dan akhirnya ketinggalan dalam pelajaran. Malah, terdapat beberapa kes
pelajar yang memilih untuk berhenti sekolah kerana tidak tahan dengan tekanan buli. Dari sudut lain pula, buli turut meninggalkan kesan negatif terhadap pembuli itu sendiri. Apabila mereka menjadikan tingkah laku yang kasar ini sebagai kebiasaan, mereka mungkin menganggap kekerasan sebagai cara mudah untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika situasi ini dibiarkan, mereka akan sering mengamalkan sikap ini sehingga dewasa. Kesannya, sikap ini dapat menjejaskan hubungan sosial serta kejayaan mereka. Baik, oleh itu, jelaslah bahawa buli memberi kesan menyeluruh bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada pelaku dan iklim sekolah secara keseluruhannya. Setuju? Setuju. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan tentang langkah pencegahan isu buli. Sehubungan dengan itu, langkah pertama yang boleh diambil adalah meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang buli. Pihak sekolah perlu memainkan peranan dengan melaksanakan pelbagai inisiatif seperti kempen, ceramah atau perdantingan video pendek bertemakan anti-buli. Pendekatan yang kreatif dan interaktif ini dapat menarik minat pelajar untuk memahami kesan buruk gejala buli dengan lebih mendalam serta dapat memupuk nilai empati dalam diri mereka. Saya setuju dengan cadangan yang diberi itu. Selain itu, peranan guru bimbingan dan kaunseling juga amat dititik beratkan. Peranan guru bimbingan dan kaunseling bukan sahaja membantu pelajar yang dibuli, tetapi juga membimbing pembuli agar mereka menyedari kesalahan mereka. Kadang-kala, pembuli sendiri menghadapi tekanan emosi atau masalah peribadi yang tidak disedari oleh orang lain. Dari perspektif ibu bapa pula, mereka perlu berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak. Sebagai contoh, meluangkan masa bersama untuk bertanya tentang aktiviti seharian anak-anak di sekolah atau hubungan mereka dengan rakan-rakan yang lain. Langkah kecil seperti ini dapat memberikan impak yang besar kerana langkah ini dapat membantu ibu bapa mengesan tanda-tanda awal sekiranya berlaku isu buli dalam kalangan anak-anak sebelum keadaan menjadi lebih serius. Pada pendapat saya, selain peranan guru dan juga ibu bapa, teknologi digital juga boleh dimanfaatkan untuk menangani isu buli. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menyediakan sistem aduan rahsia dalam talian supaya pelajar dapat melaporkan isu buli yang berlaku tanpa rasa takut. Langkah ini menggalakkan dapat pelajar untuk berani bersuara dan juga membantu pihak sekolah untuk bertindak lebih awal serta berkesan. Ya, saya setuju. Akhir sekali, penerapan nilai muli dan kemahiran komunikasi berhemah perlu diterapkan sejak kecil. Apabila pelajar tahu cara menyelesaikan konflik secara aman dan menghormati perbezaan, budaya agar buli dapat dikurangkan. Sekarang jelaslah tentang punca, kesan serta langkah untuk mencegah kes buli. Saya ingin bertanya kepada rakan-rakan panel sekalian, apakah tindakan yang sesuai jika pembuli itu tidak berubah walaupun sudah diberikan sesi kaunseling? Pada pandangan saya, pihak sekolah perlu bekerjasama dengan ibu bapa dan juga pihak berkuasa sekiranya kes buli ini masih berulang. Tindakan tegas seperti gantung sekolah atau pemindahan sekolah boleh dilaksanakan. Hukuman ini boleh bergantung kepada
tahap kesalahan pelajar tersebut. Ya, saya setuju dengan pandangan anda. Sebagai contoh, terdapat kes di Johor Bahru pada tahun 2024 di mana seorang pelajar dipukul kerana enggan menyertai kumpulan tertentu dalam sekolah. Setelah perkara ini dilaporkan kepada pihak sekolah dan polis komuniti, tindakan segera telah diambil dan kadar buli di sekolah itu menurun sebanyak 60% dalam tempoh 6 bulan. Peristiwa ini membuktikan bahawa tindakan tegas dan pantas mampu mengubahkan keadaan kes buli ini. Kesimpulannya, isu buli bukan sekadar masalah disiplin, tetapi masalah sosial menjejaskan pembangunan sosial pelajar. Jika tidak dibendung, ini akan memberi kesan jangka panjang kepada masyarakat. Pesanan saya kepada semua pelajar ialah jangan takut untuk melaporkan kes buli. Melaporkan kes buli bukan petanda anda lemah, tetapi petanda kita berani untuk menyuarakan hal yang berlaku untuk mempertahankan maruah diri dan keselamatan diri. Saya amat bersetuju dengan pendapat kalian berdua. Semua pihak seperti pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat perlulah berganding bahu untuk mewujudkan sekolah yang selamat, harmoni dan bebas buli. Dengan kerjasama dan komunikasi yang berkesan, kita mampu melahirkan generasi pelajar yang berakhlak mulia dan seimbang pada masa depan. Kesimpulannya, isu buli perlu dipandang serius kerana isu ini dapat memberi kesan yang buruk kepada mangsa dan masyarakat. Semua pihak harus bekerjasama dalam membantras gejala ini melalui didikan moral, pengawasan dan sikap prihatin agar persekitaran yang selamat serta harmoni dapat diwujudkan.